Apa perubahan Dika sekarang ni? Okay, Dika kan selalu pergi mampus. Sekejap, tengok video ni sekejap. Dika nak buat konten ni memerlukan motivasi dulu. Memang Dika tampar muka dia. Memang Dika tengok dia, Dika nak tampar muka dia. Pang. Dia nak beli kereta besar, rumah besar, nak sedekah semua benda. Kau tak buat macam tu pun. Rambut tinggi salah. Rambut pendek salah. Banyak orang dia buka fake account tu dia sedih. Dia tak kenal pun. Dia pakai fake account. Jadi nak sedih dengan orang tu. Siapa nak cari peluang dalam social media tapi tak nak kena kecam, itu adalah dekat syurga. Sebenarnya kau tak gerak dengan apa yang kau nak capai sebabkan kau takut tak jadi, betul? Kau takut gagal, betul? Tak tahulah. Saya tanpa saya sedar saya berubah macam tu. Bukan pasal saya nak Muhammad, bukan saya kisah dengan mulut orang, tapi dia automatik dia berubah. Saya pun tak tahu. Saya pun kadang-kadang fikir juga saya nak high energy macam dulu, macam pang. Tapi sekarang dia macam relax, tapi perform je. Maksudnya saya usaha gila-gila je. Tak pernah berhenti pun. Dan Korosif Passan, Andika Putra tak pernah stop post content daripada dulu. No matter what happen, I will never stop post. That's me. It's not about consistent, how you're persistent. Keinginan. Kau cuba komen sekejap kenapa saya pun tak tahu. Cuba komen kat bawah.